Bos, boleh tak review motor saya? Bagi saya satu sebab. Kenapa perlu review motor awak? Saya budak MSU. Wow, menarik. Middleweight sport bike keluaran kebanggaan Jepun yang menakluk segmennya selama 20 tahun. Yang pernah dalam wishlist abang-abang dua roda. Kawasaki Ninja 650 guys. Dengan enjin 649cc, parallel twin liquid coolant, double overhead cam 8 valve, fuel injection 6 speed transmisi, biar hitam yang sangat kotor dengan 68 horsepower dan 66 Nm torque. Top speed dia 214. Happy Valentine's. dalam ingatan saya, motor ini boleh pergi lagi laju tau. Boleh tu memang boleh bos, tapi takut jadi hari berkabung saja. So guys, motor berkuasa tinggi yang pernah memegang gelaran jualan tertinggi di Malaysia. Motor ini pakai spoiler 17 inci, double disc depan, single disc belakang, full fairing design berdasarkan series 1000cc. Lampu depan signal pakai mentol, lampu belakang LED, signal bayangan, pakai semi digital meter. Bos, you tahu kah? Hari tu suspensi saya rosak. Saya tukar 400 saja tau. Murah betul. Weh, you confirm ah? Ini big bike tahu. Confirm bos. Motor terpaling value for money. Ringan, compact, senang bawa, handling top. Motor ini dah pasang steel braided hose. Tank plate nak tercabut tapi masih ada harapan. Dah pasang slider, buang eco. Single seat buaya undercover. Terlepas pasang exhaust full system. Acra Popic. Phone holder bila-bila phone boleh terbang. Inilah bunyi dia. Bos, you rasa motor I atau MT-8U siapa dulu sampai genting? Nanti saya bagi you tahu. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya. Seat koyak tak nak tukar. Pakai tayar Rosso 4. Warna balancer pun dah hilang. Saya rasa tak perlu test pun tahulah bro. Boleh lah bos. Jom kita try bos. Bro, saya dengar MSU banyak cinggeo. Betul lah? Macam mana you tahu bos? Saya selalu pergi Menara Yuma.